dalam bab 9, kalau awak ingat lagi. Tapi ni kita nak belajar lagi secara terperinci. Mana datang perlembagaan, apa yang penting, apa yang ada, apa yang kita kena ikut. Dalam bab 9 tingkatan 4 tu dia macam surface lah. Dia macam surface. Sekarang kita nak masuk, menyelam ke dalam. Okey, latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Yang pertama, asas pembentukan perlembagaan. Jadi perlembagaan negara kita ini, dia menggabungkan beberapa perlembagaan. Dia ambil daripada undang-undang Melayu dan undang-undang Inggeris. Kenapa? Sebab negara kita diperintah oleh Inggeris. Kalau kata negara kita diperintah oleh Amerika Syarikat, kita akan ambil undang-undang Amerika, undang-undang US dan undang-undang negeri Melayu gabung. Mungkin macam tu. Dia dipengaruhi oleh siapa yang memerintah kita. Okey. Jadi undang-undang negeri Melayu asas maksudnya mana datang undang-undang ni, mana datang rujukan kepada undang-undang ni. Jadi pertama sekali raja sebagai pemerintah. Dia datang daripada undang-undang negeri Melayu. Maksudnya negeri Melayu dulu, before the coming of the invaders lah, the British, the Dutch and also the Portuguese. So kita ada undang-undang negeri Melayu. Setiap negeri Melayu dia ada raja sebagai pemerintah, as a ruler. Rakyat memberikan ketaatsetiaan. Okey? Dia memberi ketaatsetiaan. Dia loyal to the king. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Bermaksud kings hold everything. For example, I'm a king. Okay, saya ada kat depan saya ni, saya ada Aaron, saya ada Daniel, ni Menteri Pertahanan, ni Menteri Pendidikan. Tapi awak nak buat semua benda, semua kena minta izin kat saya. Dan saya yang tentukan awak nak buat apa. So itu adalah semua benda oleh raja, ditentukan oleh raja. Okay, itu dulu. Okay, dululah. Sekarang kita tak boleh macam tu. Sekarang pendidikan nak buat apa, saya dah lantik awak. Awak ada kuasa nak buat untuk bidang awak. Saya tak boleh nak ganggu awak. Sama like that. So lain lah. Kemudian hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri lain. Melaka ni walaupunlah dia di-establish around 7, 8, 9, 10, 11, 13. 700 tahun selepas kerajaan Kedah tu wujud, tapi dia punya pengaruh, dia influence sangat kuat. Dia mengasaskan satu undang-undang bertulis yang dinamakan undang-undang hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Okey, yang ni paling penting Okey, you kena highlight kan. Hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka mempengaruhi undang-undang lain. Sangat penting. Kemudian diikuti oleh negeri-negeri lain, iaitu hukum kanun Pahang. Ni awak ingatlah dia punya contoh dia kan. Maksudnya setiap negeri yang dia follow Melaka punya style. Okey, kemudian kita ambil juga undang-undang Inggeris. Okey. British dia memperkenalkan Charter of Justice. Ni dia dah hitamkan Memang penting, awak kena ingat. Jadi, undang-undang Inggeris dinamakan Charter of Justice. Di mana? Di negeri-negeri Selat. Mana negeri-negeri Selat? Negeri Selat negeri mana? Yang mana? Negeri Selat, Straits Settlement. Negeri yang ada pelabuhan. Ada Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. 3 negeri ni adalah negeri Selat dan negeri yang tak ada raja. Bila dia tak ada raja Melayu, dia direct rule from the British lah. Jadi negeri-negeri ni is a direct rule from the British itself. Kalau negeri lain, kita ada king. So British order to the king and the king order to the people. But from these 3 states, okay, direct from the British orders to the people. Itu beza dia. Jadi, Charter of Justice ni diambil daripada undang-undang yang diubah di England. Dia refer to England of course lah. Sebab dia datang dari England, refer to England punya style lah. Piagam yang bersesuaian dengan negeri-negeri Selat sahaja diguna pakai. Contohnya Charter of Justice. Okay, Charter of Justice di negeri NNS ni negeri-negeri Selat, which is Melaka, Pulau Pinang and also Singapore. Faham itu? Hamzah, don't forget to open your camera. Okay, kemudian dekat Sarawak, dia ada undang-undang Inggeris juga. Sebab bila Sarawak dia tak perintah oleh Raja Melayu, Sultan Brunei dan Sultan Sulu bagi Sarawak dengan Sabah ni dekat British. Satu company, SPUB, Syarikat Bola Utara British.
British North Boarding Company bahasa Inggeris. Kemudian dekat Sarawak, the Brooke Dynasty. So dia bagi dekat Brooke Dynasty, and then after the Second World War, ini kita belajar dekat bab 4 tingkatan 3, tingkatan 4 sorry. Mana keturunan Brooke dah tak mampu nak bayari, dia nak bangunkan balik selepas Jepun serang. So dia bagi dekat British. So British memperkenalkan the Sarawak application of law ordinance dekat Sarawak menggunakan common law of England. Okay, dia refer to the common law of England. For your information, negara kita ada undang-undang tulis kan, written constitution, nama perlembagaan persekutuan. Dekat England dia tak ada. Dia ada satu sistem lain. Okay, tapi nama dia common law of England. Ni sampai kalau minat bahagian lawyer, you memang kena belajar pasal law. Undang-undang sama digunakan di Sabah, tapi nama dia Sabah Application of Laws Ordinance 1951.